Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Selina binti Mahabur Rahman, wartawan dari PSS TV Semenso. Hari ini, 18 Februari 2025 bersamaan Hari Selasa, Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia telah mengadakan program Jerayawara Aptivet bertempat di SMK Kampus Soeharto. Mari kita sama-sama saksikan aktiviti yang akan dilakukan pada hari ini. Bersama saya sekarang Encik Muhammad Rozi bin Selamat selaku pegawai angkat SMK Kampus Soeharto. Jadi Encik, boleh tak Encik terangkan tentang program hari ini? Baik, terima kasih pewawancara. Terlebih dahulu saya bagi pihak Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor ingin merakamkan jutaan terima kasih atas kesediaan pihak sekolah, terutamanya SMK Kampung Soeharto, kerana menjadi tuan rumah bagi program Aptivet pada tahun ini. Yang ini saya kira merupakan julung-julung kali diadakan di Selangor dan juga di daerah kita. Ini satu pengiktirafan yang telah diberikan oleh JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia, kepada sekolah ini dan juga daerah kita. Antara objektif utama program ini dilaksanakan ialah untuk menggalakkan minat khususnya kepada murid-murid luar bandar untuk menceburi bidang TVET. Di daerah kita sendiri, kita telah melaksanakan beberapa kerjasama kolaboratif antara pemain-pemain industri seperti TOC, STDC dan juga IKBN Pertak. Jadi pada hari ini saya merasakan ia merupakan salah satu pencetus khususnya kepada murid-murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk menceburi bidang TVET, yang mana telah menjadi satu matlamat utama kerajaan mengangkat TVET merupakan salah satu profession pekerjaan yang boleh memberikan pulangan yang tinggi. Terima kasih Encik. Salah satu aktiviti di program Jerayawara Aptivet hari ini adalah sukan rakyat. Kalau anda boleh lihat kat belakang saya ni, peserta-peserta sukan rakyat tengah gementar untuk memenangi pertandingan masing-masing. Yelah, siapa je tak nak jadi juara kan? Jadi, mari kita sama-sama kita saksikan aktiviti pada hari ini. Salah satu kursus yang ada pada program hari ini adalah kursus pembuatan roti. Kalau anda boleh lihat dekat belakang saya sekarang ni, pelajar-pelajar tengah menumpukan perhatian kepada tata cara untuk membuat roti. Jadi, mari kita lihat. Dengan saya sekarang, salah seorang tenaga pengajar kita, Encik Muhammad Fairuz bin Eghafar. Jadi, Chef, boleh kongsikan serba sedikit tentang perkara yang ada dekat pembuatan roti ni? Okey, pada hari ini kita akan buat soft roll dan kita pelbagaikan daripada soft roll tu, kita pelbagaikan daripada filling dia.
ada yang savory, ada yang sweet. Okey, daripada soft roll ni kita tunjukkan kepada pelajar, jadikan dia variety of soft roll. Bukan hanya soft roll tu just kita buat bulat je. Kita pelbagaikan bentuk dan juga kita pelbagaikan juga rasa dia. Menarik hari ini dan selepas diorang dah buat, kita ajar dia macam mana teknik nak buat, macam mana teknik kita nak bentukkan roti tu, dan juga kita akan tunjukkan juga macam mana selepas produk tu siap dibakar, dan kita akan bagi produk tu kepada pelajar tersebut untuk dibawa balik. Wah, dengar pun dah sedap rasa. Ya, betul. Okey, terima kasih Chef. Okey, sama-sama. Nampak tak? Sekarang ni saya dikelilingi wanita-wanita masing-masing tengah sibuk berdandan. Sebab apa? Sebab sekarang saya berada di tempat kursus solekan. Tengoklah masing-masing, cantik kan? Jom kita tengok. Sekarang kan mesti ramai yang selalu penat, muka tegang. Jangan risau, kat sini juga disediakan kursus spa urut muka. Bolehlah lepas ni makin ramai yang buka salon. Jom kita tengok sama-sama. Kursus untuk perempuan je kan? Kesian dekat lelaki. So, kita pun ada kursus untuk buat motor juga tau. Jom kita sama-sama tengok macam mana diorang ni buat motor lah. Seharian buat aktiviti, kursus dan bermain sukan rakyat, tentu kita rasa haus dan lapar kan? Jadi sekarang saya nak bawa penonton untuk bersama-sama dengan saya berjalan-jalan di gerai makanan yang berada di sekitar bangunan sekolah. Sekarang saya bersama Puan Siti Aisyah binti Alvin, guru daripada SMK Kuala Kubu Baru. Jadi cikgu, boleh kongsikan perasaan cikgu tentang aktiviti hari ini? Baiklah, terima kasih pengacara majlis. Alhamdulillah, saya dengan anak murid saya datang sini seramai 8 orang dan 2 guru, sangat gembira seronok sangat dapat dalam perjalanan jauh, tapi ada banyak aktiviti yang menarik yang dilaksanakan di sekolah ni lah. Banyak bos-bos dan juga makanan-makanan yang menjadi daya tarikan untuk pelajar dan guru untuk mendengar ceramah berkaitan dengan TVET, kemahiran yang untuk sambung belajar lah kepada pelajar-pelajar untuk selepasan SPM nanti. Itu yang terbaiknya. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Betul ke sana terus?
Bersama saya sekarang Tuan Zainuddin bin Cik Sab selaku pengetua SMK Kampung Soeharto. Jadi cikgu boleh kongsi apa perasaan bila sekolah kita dipilih sebagai tuan rumah untuk program kali ini? Okey, pertamanya bila sekolah kita terpilih untuk program Satu Pemimpin, Satu Kampung, Satu Niaga Medan ini, sekolah rasa sangat suka. Pertamanya kita boleh bagi tumpuan pengenalan kepada murid-murid Semenso berkaitan dengan kepentingan TVET, laluan-laluan yang boleh mereka sambung belajar dalam bidang TVET lah. Memang cikgu memang sangat mengalu-ngalukan kerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia yang mana memilih SMK Kampung Soeharto sebagai sekolah angkat dia. Selain itu, apa harapan cikgu untuk program akan datang? Okey, harapan cikgu ya, bila mana murid-murid tadi diberi pendedahan berkaitan dengan laluan belajar dalam bidang TVET ni cikgu berharap untuk masa akan datang akan ada lagi program-program kolaborasi macam ini dari masa ke semasa supaya murid-murid ni sentiasa terdedah dan kalau boleh mereka akan habis saja sesi persekolahan terus sambung dalam bidang TVET yang mana kita tahu TVET ni menjadi sangat penting bagi negara kita. Kita nak melatih tenaga mahir, menyediakan tenaga mahir untuk keperluan industri yang di luar sana. Itu saja. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Dan saya sekarang bersama Puan Berlinda binti Abdul Rahman selaku pengarah JPK. Jadi Puan boleh kongsikan objektif program hari ini? Okey, terima kasih kepada saudari yang cantik manis tengah hari ini, tengah panas-panas macam ni. So, saya daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran bahagian promosi pertama kalilah ingin mengucapkan terima kasih di atas kesudian Semenso menerima kedatangan JPK. Seperti soalan saudari tadi, objektif program kita adalah satunya memang untuk mendekatkan diri kita lah bersama dengan sekolah-sekolah. Di mana tujuan utama adalah untuk mempromosikan sistem persijilan kemahiran Malaysia di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Juga kita ingin mendekatkan diri kita bersama dengan komuniti setempat di dalam memperkenalkan latihan kemahiran TVET, di mana kalau kita lihat sekarang TVET bukanlah lagi pilihan kedua. Kita cuba memberi pendedahan dan juga sentuhan kepada pelajar-pelajar sekolah Semenso untuk lebih mendekati, lebih mengenali TVET iaitu latihan kemahiran. Selain itu juga kedatangan kami di sini adalah untuk mempromosikan platform kemasukan ke institusi latihan TVET iaitu platform UP TVET. Itu salah satulah kita punya objektif utama. Menarik ya. Okay. Selain itu, boleh kongsikan harapan untuk program seterusnya ke? Okey, kalau kita lihat hari ini sambutan sangat menggalakkan. Terima kasih kepada dan syabas juga kepada pihak Semenso kerana dapat memberikan komitmen kerjasama yang sangat baik bekerjasama dengan Urustia di Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dan hasil daripada program hari ini sudah pastilah kami di JPK melihat ini merupakan salah satu platform terbaik untuk kita lebih mendekati komuniti setempat, kawasan-kawasan yang tak pernah kami pergi, supaya anak-anak tempatan, pelajar-pelajar sekolah dapat lebih mendekati latihan TVET, dapat lebih mengetahui latihan kemahiran yang ada yang ditawarkan di dalam negara kita lah. So harapan saya program kali ini menjadi titik permulaan di awal tahun 2025 untuk kita usaha, kita cubalah untuk mengadakan lebih program-program sebegini. Kalau kita lihat memang dalam jadual kita lah di Jabatan Pembangunan Kemahiran memang kita terdapat beberapa program yang telah kita rancangkan. So kita berharap agar program ini mendapat input dan juga maklum balas yang baik daripada semua pihak termasuk pihak pengurusan KP sendiri dan juga pihak sekolah supaya ia dapat dilaksanakan lebih banyaklah kerana saya pasti dia dapat memberikan advantage ataupun kebaikan kepada semualah. Terima kasih. Terima kasih Puan. Sama. Jom masuk. Jom masuk TVET. Jom pilih kemahiran. Selesai sudah program Jirayawara Up TVET pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa di hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.